So better pagi lah. Pagi. Hari apa pun tak apa pagi. Walaupun hari ni hari Ahad, pagi still tak crowded, tak busy. Oh ni tulang. Ekor. Oh baru masak. Kena memang waktu lah ni. Lagi. Dia punya batu tu dia bentuk ni lah. Tengok sendiri lah bentuk apa. Dan pasak samui 320. Sebab pergi wah, jam. Hari tu kita naik Citran, hari ni kita naik Raja Ferry pula. Bukannya plastik ni dia buat dengan mamar tu. Kacau. Dah sampai ke apa? Pak Panang Wind Park. Orang sini panggil Pak Nang lah. Pak Nang. Happy ending. Kau lagi lah. Kau lagi? Kena repeat. Yang ni dia betul ni. Kau tu lepas hari lah. Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya, Kimi KH. Hari ni kena mulakan hari kami. Nak pergi cari sarapan. Alright. So kami nak siap-siap lah. So ni suasana hotel kami lah. Jam ni pukul 8.20. Pun dah sarapan lah. Sarapan apa pun? Kita 7E depan dah. Kita nak dimakan nasi komok lah, nasi komok. Ni terlapik paling basementnya. Nice. Ni lah, ready lah Tom. Ni Go back. jangan koyak ni lah. Lumayan. Kita kental dengan risau. Mana pun tak apa. Mana tak apa. Apa kita punya perancangan ni pun? Ya ini kita berapa? Pusing tengok di apa? Kat tempat viral di rock tu, lepas tu makan-makan. Kita pusing pulau. Ya, tak pusing aku. Tak pusing lah. Alright. Okey. Lepas tu kita ni lah nak ferry balik ya. Kita cross balik ke Tanah Besar. Kita pergi Wak Ayam. Wak Ayam. Ada apa tu? Kat situ. Tunggu kita tengok. Kat situ nanti kita payung video lah. Ada beberapa ekor ayam, sakna ayam nanti kita tengok lah. Lepas tu kita pergi Petelung. Lepas tu tunggu lah. Kita balik Malaysia. Itu perancangan kita untuk hari ni oh. Ya. Tom, ready untuk barai lagi ni? Okay, ready. Okay, start barai ni ya. Steady ya. Alright. Okay, kita tunggu lagi rider kita. Cari apa keluar, kita pergi breakfast dulu. Right? Komok. Asyik komok, lapang ni. Malam makan kena kedai kena semeleh malam. What? Dan juga semalam naik bukit. Tengok video kan, tengok kan. Memang malam memang barai hati lah. Kabat bukit, naik bukit, lepas tu sampai tempat tu malam dah. Dah sampai malam lah, senja lah. Tapi dah barai lah, tak ada mood lah nak tengok gambar. Turun balik lah bukit. Tapi untuk siapa yang nak main lah, 0 km dekat Samui lah. Okay lah, easy. Memang port tu cantik. Dah kalau umpama dia naik Bukit H dekat SP, lebih kurang macam tu lah. Mungkin lagi rendah lah. Senang nak naik dah. Boleh cuba. Damn! Orang yang betul dia cuba kalau betul jalan, betul. Kalau tak betul jalan, barai. Okey. Bukan. Jom kita nak start hari ni. Kita pergi cari sarapan lah. Muka hari ni muka pagi ceria kot. Awan? Ya. Hari ni insyaAllah. Okey. Tak apa. Kita okey. Dan kita rekod pula bagi pukul 8 ni. Muka macam mana? Pukul 8 malam. 8 malam. 8 malam ni. Dia dah masuk Malaysia tu ceria dah. Dia 8 tak masuk lagi lah. Okey, kami punya first destinasi kami untuk hari ni nak pergi ke Elephant Rock dekat tempat viral tu. Okey, jom. Lepas tu baru nak pergi makan lah. Sebab semua dekat sini. Alright, jom. Tembak.
Biaran. Biaran. Tom, buat lagi. Gas. Tak payah mek lah. Habis. Kobok tu. Kobok. Sorry, tak tekan helmet ya. Dekat ya. Okay guys, kita dah sampai dah ke Elephant Rock. Ni dia punya batu. Wah. Ni adalah batu gajah tu lah, tempat viral tu. So, kita tunggu. Kita tunggu kawan-kawan kita mai. Memang mai, kita nak rekod depa. Buat lah kamu, tengok. Poin. Ya, betul, minta. Kena awak tu. Ha? Awak. Okey lah. View memang cantik lah. View memang cantik. Tapi betul lah, dapat kata main pagi dia tak busy sangat dia. Orang kereta pun tak lah banyak sangat. Orang pun tak ramai. So better pagi lah, pagi. Hari apa pun tak apa pagi. Walaupun hari ni hari Ahad, pagi still tak crowded, tak busy. Macam mana Bi? Expectation?
Pak ni? Ha? Meet expectation tak? Boleh lah, okey. Ha? Lawak. Oh, kelah. Tapi tu dia nak buat family tak cun tempat ni. Sewa tu. Tu aktiviti nak buat dengan keluarga tak ada. Ya, semua ni memang tu main tu. Rat-rat boleh tau. Main tengok pandangan macam ni boleh lah. Boleh nak makan susah. Ha? Nak makan susah. Betul? Nak cari kedai apa Muslim friendly tu susah. Tengok ada susun motor bergambar ni. Motor belum ni. Cina kan? Ha? Tu depa bawa pergi main motocross mana? Main ATV. Okay lah, kita dah settle dah bergambar. Mizi pun dah peluh koyak apa? Awal koyak, ha? Hungry lah. Yes. We are hungry now. Alright. Makan nasi komok. Jom. A few moments later. Okay, kita dah sampai dah tempat nak bersarapan pagi ni. Kedai apa ni? Kedai Faria halal food. Hei, anak betul apa halal ni, Wan? Ha? Betul beli. Betul apa? Betul idaman. Ada lupa kat unta, Wan. Jom je kita makan. Jom. Oh, saya jumpa kat sini yo. Jumpa kat sini ya. Motor kedai apa? Ha? Motor kedai apa? Okey, jom kita masuk makan. Selamat jom. Nasi. Nasi komok. Oh, ni tulang. Ekor. Oh, baru masak. Kena memang tu lah sekarang ni. Daging. Turun. Tekan berai. Sup. Nasi komok. Goreng. Macam-macam. Tak payah kamu ada. Hati wah. Hati wah. Makan ni komok. Kom. Ayam ni goreng. Kita makan sup ekor ni, sup ekor. Boleh di mata Mau masak ah. Boleh campur tak apa. Ekor dengan kaki. Bukan kaki ah. Satu set ni berapa ni? 100. 100. 20. Okey. Asip. Dan nasi putih, nasi kuning. Nasi putih. Okey, kami bersarapan pagi. Buat nasi mana nasi ni nasi apa? Nasi hujan panas ni campur. Nasi putih campur nasi kuning. Tapi kalau sampai ada pedas mana tu. Ni buat. Dah. Ori. Semua kita makan je, kita nak jalan Johor. Dah sedia makan, nyam kan? Alhamdulillah. Jom. Mari kita teruskan perjalanan. Kita teruskan perjalanan koyak je. Dia kata perjalanan koyak. Alright, jom. 2 hours later. Okay guys, kami dah check out dah dari hotel. So, kita nak bergerak balik lah. Tom, kita nak pergi mana Tom? On the way balik kita nak pergi sehingga ke apa? Batu Tayai. Buat perjalanan. Itu dah nak 15 Okay kan? Sedia awak lah. Sedia untuk hari ni. Cabaran hari ni. Sampai border sebelum pukul. Sebelum dia tutup lah. Pukul 10. 10 lah. Lagi 10 lah. Pukul 10 kita sampai border. Cabaran kita hari ni. Alright.
few minutes later. Okay, dah mai. Tu. Parking 10 baht. Stop sembang. Sini 10 minit. Okey, 10 minit. Kita dah sampai dah ke Hinta Hinyai, grandmother and grandfather rock. Okay, kita tengok. Tu di sebalik tu nampak tu. Alright, jom. Mana Tom? Tom pergi healing lah. Kita dah sampai dah ke mana ni? Dona ni apa ni? Tak tahu lah. Bentuk dia apa ni? Betul lah. Kita dah main dah kan. Main lah kita layan ni Sat. Dah kata nak main pulau kan. Nak main pantai lah tu pantai dah. Aku semalam di pokok ni lah. Celup lagi. Celup lah. Celup dah. Pantai tu. Cakap ni banyak mau. Celup. Dia punya batu tu dia bentuk ni lah. Tengok sendiri lah bentuk apa. Tu lah angle kena betul. Kita pun segar dah. Oh naik balik tu. Woi Tom berkena Tepi boleh. Oh kena tembak. Kantau boleh betul. Okey tekan gambar. Tak gambar Sat. Main tengok ke? Woi Tom cerita sikit apa benda ni? Batu Cinta Hinjai. Hinjai. Batu Tok Nenek. Tok Nenek. Weh, Tom, pergi Tom. Woi Tom. Pi Tom. Tom. Oh, mana kacau kalau gambar ah. 2, 3. Oh. Tu yang laki mah. Nah, Perempuan yang mana? tak tahu mana tu. Mute. Tu yang jadi. Okay, ini adalah suasana di 360 overview, 360 view di Hinja grandfather ni rock. Lah ni jam pukul 11 atau 10 waktu Thailand. Hinjai. Oh dia Hinjai apa? Hinjai satu lagi. Hinjai. Nak nampak nak tahu. Takkan lelaki tak tahu Hinjai kat mana. Patut ni dia di sebelah mata. Ni tu, ni kena. Ni minyak pasang tu. Ayat dah cantik lah. Dia. Ayat tak boleh dinafikan lah. Memang next level lah. Ke Malaysia tak dapat lah so. ayat macam ni ayat Laut Cina Selatan. Ayat Laut Cina Selatan. Lah ni pun muka ni. Ya. Pantai Berhanu Berawang. Kami tak sempat nak mandi pantai pun sebab Taman Syariah tak sempat nak buat apa. Kita main ambil suasana dulu. First time main Samui. Inilah kami punya ride kami. First mesti ada kekurangan. Kita repeat mesti elok lah. Okay, kami dah settle lah kat sini. Jom lah. Kita sambung balik. Sambung perjalanan. A few moments later. Okay guys, kita dah sampai ke Raja Ferry Pier. Kita hari ni kita naik Raja Ferry pula. Raja Ferry. Okay, jom. Kami tak beli tiket. Nak walk in je. Right, go. Ya harapkan boleh naik terus lah ferry. Tak payah tunggu lah. Kita dah beli tiket tu. Tiket dia buka ni, dia buka office, dekat office. Rasi Trump beli kat kaunter tepi tu kan.
Alright, jom kita pergi beli tiket. Diharapkan ada tiket. 320 ไม่200ป่ะ Yes, sejam. ไม่มันผิดราคามันผิด 200 kali Apa? Tiket berapa ni? 320. Ni dekat JT Raja. Kalau JT satu Citran main 240. 240. Dia ikut sisi. Kalau sini 250 kat atas tak boleh lah. 250 kat atas dia kira 10 baik lah sini. 320. 320. Kalau ni kecil-kecil ada tak? 230. Sama yang kita semalam. Weh tak apa yang Dan pasak Samui. 320. Sebab pergi bawah jam. Boleh nak tu kan? Tahu? Ni kat tulis ni time. Kita pakai time eh. Tak tulis time. Tom dengan tu tunggu pula berjam lah kita jam. Kena sidai kok. Sini nama semua. 320 baht. sebab dia 250 cc kat atas 320. So boleh nak tanya tu mah. Jangan kena sidai lama ni. Jadi dia jalan dalam pukul 11. Sebelah kita. Saya telah beli tiket. Kita boleh naik tu weh. Alright, jom. Kau tu di mana ni? Duk unloading kan tu. Sampai tu. Jadi sampai. Duk unloading kan. Alright, sampai. Okay. Okay, jom kita naik ferry. Alright, jom. Okey, jom eh. Okey, kita naik ferry ya. Right. Okay, Wan. Nak pasal? Dia. Lokal. Wan, okey. Ya. Kita naik ferry tu kan okey no. Alhamdulillah. Dah boleh naik ferry ya. Tapi perjalanan masih belum baik. Perjalanan masih jauh. Okey, kita belanja sikit ferry. Raja Ferry. Hari tu kita naik Citran, hari ni kita naik Raja Ferry pula. Lapang. Ferry ni lapang. Okey, alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar. Tak ada masalah apa no. Tak salah. Right. Baik-baik beli tiket jalan tu baik. Reng, gambar lu. Gambar lu. Gambar lu tu ah. Oh, kamera apa? Kamera stop. Oh, kali ni kita VVIP lah. Kita lah. Semua latihan buat tidur lah. Tidur. It's payback time. Okey, ferry dah jalan lah. Hello ah. Pukul 11 ferry. So kita akan meninggalkan Koh Samui. Kami departure keluar pukul 12. Ataupun ke 11 waktu tadi. Weh, saya Mizi sembang apa? Cerita semalam ah? Ada dulu, ada. Cerita apa semalam banyak ni? Later that same evening. Okey guys, kita dah sampai lah ke daratan.
Okey lah, jom kita sambung balik perjalanan. Alright, let's go. Okey. Akhirnya kita berjaya sampai ke daratan. Kita naik ferry Raja Ferry hari ni. Nah, raja-raja kita. Okey, kita dah keluar lah daripada terminal ferry ni. Okay, jom lah kita sambung balik perjalanan. Ush, jalan tak buat elok lah sini. Ferry Raja Ferry ni dia ferry lama sikit lah. Lah ni jam pukul 1.46 ataupun 12.46 waktu Thailand. Dari perjalanan dah lebih kurang sejam lebih lah. Sejam 30 minit dah. Daripada Semui sampai ke seberang ni tanah besar. Banyak jual ayam lah. Ni kami nak pergi ke Wat Ayam sat. Nah, member nak pergi, dia nak pergi tengok sat Wat. So kita berhenti sat ni, kita mai sat ke Wat. Dia kata Wat Ayam. Sini memang Nakhon Si Tamarat ni dia banyak ayam-ayam je ni. Ayam apa? Bapak ayam. Jom. Hantar isi minyak tau. Noi aku isi dia. Isi semua ya. Kami berhenti kat sini minyak ni. Ya, tapi boleh. Okey. Kau beli tu. Singgah ciri. Kau ke depan ni ya. Depan, terus boleh. Tapi boleh. Lagi pergi tempat lama. Dah ni baik di depan jalan tu straight, lepas tu kau kiri je. Di depan lah. tu tak apa, map dia besar. Map kita kecil je. Tak sulit. Weh, dekat sini dah suruh U-turn lah punya map. Masuk tu untuk simpang ni yang masuk tempat lah. Masuk kanan. Kereta. Tu nampak tu nampak depan tu. Ayam tu lah. Kita bakal tutup. Main ikut perempuan ni. Masuk ni. Oh, pergi masa mai pun. Pergi masa mai. Nak kelemahnya weh. Lepak pun. Weh, ayam semua ayam kat sini oh. Ayam yang macam laskar. Ni masuk ni. Wat ayam. Wat jadi. Mai tengok ayam. Betul weh. Tengok gambar. Tanya dia tengok gambar kan. Dia pergi sana tu weh. Weh, hari ni ada apa pun? Ni ramai kan ni. Persembayang ni. Betul lah. Dah food festival. Food festival. Food festival pula. Elok abang nak pergi festival ke masjid kami tadi. So ni boleh kan? Dia motor tak lepi tang tu. Main ni. Oh, sab weh tong ni dia tang lo. Tang dah mai kru. Pergi tu. Pergi ni. Itu orang pergi tu. Itu orang yo. Tak tengok lo.
Weh. Sini boleh teduh. Itu saya kena halau tu. Tak ada orang kata apa pun. Dan management dia kacau. Kita teduh sikit. Lepas tu macam sini. Hai, kita biasa kena kedah. Oh, kedai boleh Mana ada apa? Ada apa? Ada apa? Mana Nazar beli ayam kata nak beli 4 meter ayam beli kan. Pergi beli ayam sang. Dia gelak. Hai nak mai tu ni. Apa ni apa? Contoh ni ayam ni apa ni? Banyak sangat ayam ni. Kai dia sebenarnya macam roh budak kat sini dulu, tapi dia macam kuat kat sini. Dia punya ni minta benda. Contoh kita minta kerja. Nanti kalau dapat kerja kita okey, nanti bawa ayam letak patung ayam. Kau bernazar lah, banyak nazar sini lah. Nazar sini Bila ayam ni apa? Ayam ni apa maksudnya? Tak ada apa. Budak dia minat patung. Patung ayam, baju askar, macam tu lah. So ayam yang dia bagi. So banyak orang kata kalau dapat beli patung ayam malah penuh. Ni pun depa ada susah banyak lah. Kisah ayam ni berlaku kat sini lah. Nakon Sita Mara. Sini pun dulu buat ni bukan besar ni kecil je. Bila orang main duit banyak buat macam-macam. Tengok sepanjang jalan ada ayam. Memang dah settle dah pergi bernazar bang. So kita sambung balik perjalanan. Pak Panang Wind Tunnel. Tapi ni kipas angin. Kat situ gambar lah kan nak pergi duduk depok. Jom. Hangat kot. Wan, nak kena buat gambar ni you. Ada ayam. Tak balik. Udah lama ayam. Kecil dah, besar dah. Aku balik ya. Nak boleh tengok. Orang ni gila milih orang select lah. Hijau loh. Kita kan panas kot. Bergambar. Awas. Mana kena main weh. Cuy tarik kalau buat lain. Weh ayam weh. Dia pun bukannya ni calang-calang ni. Bukannya plastik ni dia buat dengan mamar tu. Kacau. Oi. Ada gaya dia bah. Motor banyak ni, motor ni mana? Aja bagi tip ni naik. Mai aku buat ni. Bagi apa ni? Illumination naik ah. Tak bagi jauh sikit dah. Awak naik illumination lah, awak naik pencet ni cahayaan. Boleh otai. Jom. Dah center. Kita pergi win Wak Panang. Wak Panang apa? Sejam setengah ayu. Tak location dalam. Tak perlu lagi. Dah nak sampai lagi. Sat. Nanti checkpoint tu kita boleh pro tu. Share. Ton. Stand. Okay. Semua jalan pasal apa? Apa yang boleh? Tu boleh. Apa boleh mau internet? Okay, jom.
Jom. Aku dah send lah apa ni location. Awak naik dengan uang lah. Ya. Dengar. Ya. Okey. Okey semua. Okey. Sejam tengok ni. Kalau sesat, follow tu. Aku dah bagi link lah. A few inches later. Senang loteri SBK lah. H2 lah. Kita. Okey, kita pun start. Aduh, panas hari ni. Apa dah? Ha? Tu hang bernazar tu. Hang bernazar tu. Banyak orang minta. Dah minta. Oi, 20 juta memang hang kaya betul ya. So kena bayar ayam paling besar ah. Kalau tak bayar tak bawa ayam ah. 20 juta kerja apa lagi? Okey guys, lagi 1 jam lagi kami nak sampai ke Pak Panang, kincir angin Pak Panang. So masih lagi berada di Nakhon Si Thammarat. Okey, jom kita ke next destination, iaitu Pak Panang, kincir angin Pak Panang. Alright. Lawa. Ada main. Jadi boleh nampak apa? Tinggi. Oh, tu nampak. Tu, belah sana. Tu sepanjang tu. Sepanjang pantai tu. Ini kita bernasib apa ya? Dia pusing. Kincir angin berpusing hari ni. Kalau tidak angin tak ada, dia tak pusing. Panas balik tu. Tadi hujan. Teng. Ada main. Sabar. Ha? Cuba. Hai, kita berhemah. Jom. Jangan apa. Apa nama tu? Pi terus. Terus ya, habis ya, terus. Terus ya, sampai. Terus ya, sampai. Lagi 4 minit. Nampak tu situ lah tu. Padu lah. Dia tempat tu kira macam first kincir angin kat sini. Dah tak ada. Sebelah sini ya, banyak pantai. Oi, kincir angin. Jadi perang saya ni. Oh, sampai kincir angin Pak Panang. Jalan Pak Panang. Oh, kita dah sampai.
Oh, Malaysia ramai lah. Sini ya. Dia pergi belah sana, masuk kiri. Masuk kanan, masuk kanan. Masuk kanan, kanan. Masuk kanan. Dekat ni. Mana? Pan boleh tangkap gamak kah? Ha? Tu yang kereta keluar mai. Oh, tu kereta putih tu. Rok sah. Kincir angin. Wind turbine. Boleh masuk. Panas tu. Okey guys, kami baru sampai ke Pak Panang Wind Park dekat ni sini Nakhon Si Thammarat lah. So di sini kira apa ni wind turbine ni start lah. Lepas ni sepanjang pantai di Nakhon Si Thammarat ni ada wind turbine lah. Wind turbine untuk menjana elektrik dah. Boleh tengok lah tu. Punya besar. Kita di Malaysia tak ada. Di Thailand depa tak ada depa kurang pangan ayak kan. So depa pakai wind turbine. Okey, semua rider kita tengah duduk seronok. Baru sampai. Gambar apa pun? Gambar kipas angin. Kipas angin. Kat sini ada kipas besar. Malaysia tak ada. Jadi perok sah. Oh, zone test. Akhirnya sampai. Kincir angin. Wan, bagaimana Wan? Okey Tom. Setelah kita bertukar lumus, motor pun dah kotor teruk lah. Kita sampai mana ni Tom? Kita sampai ke apa? Pak Panang. Pak Panang Wind Park. Orang sini panggil Pak Nang lah. Pak Nang. Apa-apa yang ada sini ada. Kita selalu main tengok melawat ni, kincir angin. Kalau kita dia tahu kat Terengganu tu mampus biji kita main. Ada Malaysia. Ada. Kat Terengganu Pontian. Ada. Kita pergi dah. Tapi dia tak jalan. Kita tahu. Kincir angin tak kuat pun. Dah otak lah dia tak repair. Ni melambak. Right. Ni Laut Cina Selatan lah. Macam Wan, apa perasaan sampai sini Wan? Akhirnya Wan sampai juga. It's amazing Nakhon Si Thammarat. So wishlist dah. Take satu lah. Tapi ni memang betul lah apa yang Pak Suruh Abang tu. Dia ride serik. Ride sampai serik. Ni sampai berapa bulan lah nak pujuk hati? Tak tahu Allah. Alright, tak apa. Semoga terubat balik hati. Tak apa, tapi kok mana pun tu satu pengalaman hidup. Okey, takkan kita lah hidup ni nak benda yang selesa kan. Kita cabar tengok. Mana pun mesti ada masalah lah. Okey, okey. Lepas ni tengok balik video ni teringat balik lah. Masalah wah dah. Alright. Kan ni betul lain mata jelas ni. Kan, tengok dalam grup. Tengok grup. Fotografer 24 kot betul. Aduh, ni memang amazing betul ya. Oi, bukan lagi tu. Memang gambar mesti sempoi mesti. Tengok dalam grup tu. Tengok dalam grup kita tengok. Bubu HD lah. Dengan buat cerai dengan gambar pula. Atau kita siap mention. Siau. Awak sampai tergelak-gelak Iya. Elok malu-malu. Mizi, dah. Tengok gambar aku nak lompat. Tapi pakai itu baru saya tolong tengok gambar aja. Fotografer pakai handphone ah. Ni. Ma. Pakai kat orang mamu. Gambar lompat. Dia kata gambar lompat sempoi. Ma. 1 hour later. Kita dah settle dah main depot dekat Pak Panang Wind Park. So kami akan ikut jalan ke tepi pantai. Jalan menuju ke Songkhla.
Alright, let's go. Jam sekarang pukul 5.53 waktu Malaysia. Oh, banyak lagi sini. Wind turbine. Semua jalan orang ni. Okey. Dah mesti dengar apa yang? Ha, tak right ah. Ha. Right. Okey, kita pergi mana lah mesti? Kita Noi. Habis dah? Ha? Tak lah Noi. Habis tak Noi tu. Ah, jangan mesti. Ya okey. Ha? Okey. Geng Noi yang tadi. Okey. Tapi bermalam khabar tidur ni. Jangan mesti. Kita dah balik tu kaya ko. Tu kaya, alright. Ya, jom kita sambung balik jalan. Kita ke Danok tu kaya. Kita ke Danok. Right. Right, Barai. Let's go. Background. Alright. Background. Kincir angin. Oh, lambat. Otak pun hang ni. Yang betulnya. Alright. Let's go. Kita sambung balik perjalanan hari ni menuju ke Danok. Hari ni dah pukul 7.15. Kita sudah ke penatan hari ni. Kita akan speeding sikit lah. Nak mengejar border. Lagi border tutup awal. Kena bermalam di Danok lah. So kita akan speeding sikit lah. Heading to Danok. Kita akan makan di Danok lah sikit. Jangan malam. Alright, let's go. Ni rider yang penatan. Okey, kita baru sampai. Okey guys, kita berhenti di PTT. Ni nak bergerak balik lah. Kita kat mana masih ni? Songkla. Kami nak bergerak balik lah. So ni jam pukul Transroy. So ni jam pukul 8.41 waktu Malaysia. Kami kan ni kalau juga nak balik ke Danok boleh ni. Alright, jom lah kita sambung balik perjalanan menuju ke Danok border. Alright. Jom. Danok. Baru sampai Songkla nak melintasi tu Pulau Kok Iyo lah. Jom. Okey guys, kami baru sampai ke Hanyai. Ni taman apa? Bandaran Hanyai. So kami nak menuju ke border tu ni. Singgah mana lah kot.
Baru masuk di Pekan Hat Nyai tu. Pekan Hat Nyai. Diharapkan tak jam lah ni jambatan. Jambatan Hat Nyai. Ini Hat lah tu. Okay, tak jam kot. Okay guys, kami baru sampai ke Central Hat Nyai. Central Hat Nyai. Jam menunjukkan pukul 8.14 waktu Thailand. Agak memenatkan hari ini. Right. A few moments later. Oi, mana kek tu tau? Mencari. Oh ni. Dikit ni. Tak tengok. Tengok mau jom. Dikit ni dulu. Dikit ni. Depan duduk dah. Alah, ambil lah malah kena fikir lah. Famous satu lagi apa? Apa? 36. Coklat Dubai ya? Tahu dong. 4. Ni tinggal satu lah. Oh ni. Pek lah. Coklat tak ada. Apa makan apa pun? Si komok. Okey guys, kami singgah makan sat di ni pula Hat Nyai bawah si Hat Nyai. So makan sat lepas lagi kami akan terus pergi ke ni pergi ke border Danok. Jam sekarang pukul 9.55 malam. So kami ada lagi 2 jam lagi untuk sampai ke border. So kami akan menuju ke border tu depan ni, depan makan ni. One eternity later. Okay guys, akhirnya kami dah keluar daripada Thailand. So lah ni dah cop lah tadi apa pasport bahagian Malaysia. So kita tengok rider-rider ni, kita interview lah apa mereka punya bagi sikit sepatah dua kata hari ni. Alhamdulillah, misi berjaya. Misi berjaya. Misi berjaya. Keluar sebelum ke-12. Ya. Barat. Koyak semua hilang. Tu nak biar. InsyaAllah. Ada rezeki. Wan, nak bagi sepatah dua Wan. Wan? Nak bagi sepatah dua kata? Tak apa lah. Simpan dulu untuk next episode. No, episode dah. Dah renyah tu kau. Kalau masuk border tu kan renyah. Asal macam nak diguling. Senang dong. Right kali ni. Okey lah, jauh tapi kita puas hati lah. Adventure semua ada. Semua lengkap. Bandar, hutan semua kita explore. Happy, barai, semua ada. Semua ada. Tapi kalau culture last kali okey lah. Okey, kita percaya. Happy ending lah. Happy ending. Yang puas lagi lah. Kau buat lagi? Kena repeat. Yang ni yang betul ni. Buang-buang 3-4 hari lah. Tadi kalau dah balik. Lep bukit lemah tu pun lemah. Cuti pun tak ada. Dia kata berarti dah bunyi lain dah ni. Ni. Jangan teriak. Misi? Senang ni. Okey. Lepas ni kita nak tengok MotoGP kat Buriram. Oh my god. Wow. Buriram. 3 hari lah tapi 3 hari lah. Tadi 2 hari pun boleh buat. 3 hari mahal. Ada lagi lah. Okey. Tadi dah save lah. Kita form kita hilang. Motor semua okey lah. Form custom tadi duduk dalam ni. Kita hilang form custom ni. Oh, duduk dalam tu. Duduk lembong. Selit dalam tu. Save lagi. Hilang lah tu. Kena 1,000 kan tau. 1,000 baht.
RM1,000 kan, RM1,000. Banyak buang lah pasport kalau tak hilang. Ya. Settle. Jom. Okey lah, kita nak masuk lah, nak balik ke rumah masing-masing lah. Sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi guys.